Orang kita ada bahasa khusus nak kecek dengan gajah. Assalamualaikum dan salam bahagia adik kakak. Dalam video ni amba nak berbicara tentang bahasa yang digunakan oleh orang kita untuk nak kecek dengan gajah. Ni tengok ni gajah tengah duk heret kayu di kapal Pak Ramak Jabat. Bahasa yang diguna oleh orang kita untuk nak berkomunikasi dengan gajah ni bukanlah bahasa Melayu. Bahasa apa saya sendiri pun tak tahu. Kena tanya pakar gajah lah dia. Dia kata terung, suruh dia turun bawah dia. Terung tu ya kaki kena naik atas je dah. Terung kaki. Terung, tunduk lah. Terung tunduk. Kalau soal lagi suruh kek kayu tu. Kek kayu tu ang. Ang dia. Ang kek kayu dia. Kalau nak gustai tu mu. Mu suruh gustai. Mu laki. Nak suruh pergi kat apa tu. Hei. Oh, itu. Pelik sungguh ya. Bahasa apa? Tahu bahasa apa? Bahasa Sia pedak, bahasa Melayu pedak. Kena kaji dah ni nampak. Bahasa apa? Tapi reti sungguh lah. Reti. Pita, panggil pita. Mana bijak. Mu laki mu. Mu laki. Terung tu suruh cetak tu lah. Turun bawah tu. Terung. Pas nak pergi kat tepi, suruh ke tepi. Kalau di tepi kanan kiri kanan tu hida. Hida. Kita tepuk kat tepi tu segi kat ni dah. Karena suruh pergi kat kanan tepuk ke leher ni pula pergi ni. Hida. Hida tu mana? Hida pergi ya. Ya pergi lah. Pergi ya? Ada ingat lagi hida. Kalau kita bunyi hijah. Bunyi pun hijah dah. Dia kecek. Hida. Dia dah. Oh, gitu. Kalau kita pakai muhim. Dia pakai. Lain ke? Begitulah beberapa perkataan nak kecek dengan gajah. Nak berkomunikasi dengan gajah supaya dia buat kerja. Tu nanti insya-Allah saya akan tanya orang yang lebih tahu tentang perkara ni. Terima kasih kepada saudara kita yang tak saya beritahu nama dan tak saya tunjuk muka tu insya-Allah kita akan bertemu atau cari orang yang lebih tahu tentang bahasa yang orang kita guna dengan gajah ni. Dan saya berharap kalau ada pelajar kita duk buat tesis pengajian demo di universiti risalah atau penelitian ni pun di universiti cubalah buat kajian tentang bahasa ni. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.